Sudah pasang kembali. Kembali lagi kan ya? Okay, so untuk kita teruskan, nanti semua dah hantar. Tapi saya rasa masih sebelum kita dah lihat tadi macam ada sedikit kekonfusan. So saya terangkan kat sini. Okay, so kita masuk semula sebagai peranan guru beasiswa. Okay, sebagai peranan guru beasiswa. Okay, so untuk peranan guru beasiswa, kita klik semula pada senarai permohonan, senarai permohonan. Okay, so tadi saya beritahu, so tuan-tuan nak pastikan yang senarai permohonan tuan-tuan dah hantar. So make sure dekat senarai sini ada satu senarai lah. So satu senarai, tapi mungkin ada tuan-tuan yang dah terhantar lebih daripada satu kali, kan? Okay, sebenarnya kalau ikut sistem, so kalau dalam tempoh, memang sistem benarkan tuan-tuan hantar lebih daripada satu kali. Cuma saya tak galakkan untuk tuan-tuan hantar banyak kali. So render tuan-tuan kumpulkan semua, masalahnya decision mesyuarat tu adalah mesyuarat. So kalau boleh, bila semua dah selesai dalam satu mesyuarat, untuk hantar sekali sahaja. Okay, sebab tu tadi saya dah beritahu, kata dah sekolah tuan-tuan memang murid ramai. So tuan-tuan perlukan lebih daripada seorang guru beasiswa untuk mengajar. So boleh lantik lebih daripada seorang guru. Cumanya jangan lambatlah untuk melantikkan tu. So minta PGB untuk lantik dan bagi peranan. So tuan-tuan jangan bagi ID tuan-tuan untuk cikgu tu buat. Sebabnya kita akan simpan, kita akan rekod nama guru mana yang kemaskitan. So nanti kalau salah, kalau bagi ID orang, bagi ID cikgu lain, kalau salah ni atas salah nama cikgu. So jadinya sistem benarkan untuk lebih daripada seorang guru untuk satu peranan, tak ada masalah. So dia akan guna ID masing-masing untuk memastikan pada orang di 3. Okay, contohnya bila dah masing-masing kelas ini, contohlah tingkatan 1 cikgu A, tingkatan 2 cikgu B. Okay, bila nak hantar tu, so jangan hantar A hantar lain, B hantar lain. So elok-eloknya hantar sekali sahaja. So lantik seorang sahaja untuk tekan butang hantar tu. Sebabnya nanti dekat JPN, nanti JPN akan nampak banyak permohonan. So confuse pula JPN, nanti kenapa ada banyak permohonan, mana salah permohonan nak disemakkan. So dia akan jadi banyak lah. So jadi saya jalankan kita hantar terkumpul dulu semua, ada 10 orang bagi kita hantar. Okay, so itu kaedah dia lah. Okay, kalau dia telah hantar, so pastikan senarai itu statusnya dalam proses. Bila permohonan BKP dalam proses, maksudnya permohonan tuan-tuan tadi dah berjaya dihantar dan sedang berada di bakul JPN untuk semakan. Okay, so untuk BKP kita tak lalu PGB, kita tak lalu PPD. So dari tuan-tuan, dari guru beasiswa hantar terus kepada JPN. Sebab peranan kita tadi, masa saya dah tunjuk untuk flow tadi, dia hanya melibatkan sekolah, guru beasiswa, JPN dan BQ. So tak melibatkan PGB, tak melibatkan PPD. Jadi dalam BKP ini tiada peranan pengurus sekolah. So sebenarnya pengurus sekolah bukan tak ada peranan, tapi sepatutnya dalam mesyuarat tu pengurus sekolah kena ada, dia nak buat decision banyak dan tak banyak. Okay, so kat situ peranan pengurus sekolah lah. Okay, so tadi bila saya suruh klik yang ni, so ramai yang dah klik dan nampak macam ada surprise sikit lah. Semua murid dia tulis tidak melepasi merit kan. Bukan boleh kan? Tapi dua sini mana yang ini? Okay, so kita scroll contoh. Okay, so semua tidak melepasikan sekarang ni kan. Okay, abaikan dulu sebab ini dia ada macam tengah salah lah. So patutnya bila kawan-kawan hantar, ini tengah kosong. Sepatutnya dia kosong lagi. So kami nanti kami betulkan. So jangan risau, yang ni belum
belum ada decision lagi layak tak layak. So abaikan dulu. So nanti kalau Dia tekan UPS apa ni? layak nanti tumpang dapat kosong dulu. So apabila JPN dah sah kan baru akan nampak keputusan. Okay, so tadi ramai tanya kenapa murid saya tak layak, kenapa tak lepas ni semua. Abaikan dulu, saya tak tahu JPN tak layak. Okay, so sepatutnya dia akan jadi kosong. So yang ini abaikan dulu. So bukan maksudnya dia tidak layak. So lepas JPN semak sekejap lagi baru kita tahu dia layak tak layak. Alright. Okay, seterusnya. So tadi cikgu boleh jaga Excel. So kita tunjuk. Okay, nombor akaun BSN ni memang tengah kosong, tak apa abaikan. So jangan risau pasal nombor akaun. Apa dia tekan tu? Pergi sana. Okay, jumlah peruntukan tadi yang di situ kita dah sum semua. Okay, ini adalah jumlah peruntukan untuk murid. Yang ada beza lah. Ada beza untuk tingkatan 1 SEM X. Tingkatan 6 SEM 1 dengan tingkatan 6 SEM 2 ada beza berbeza. So beza dia dari segi jumlah peruntukan yang didapat dan juga aliran sastra dengan aliran sains pun beza juga. Tadi di sini lepas tu tak? So, saya telah untuk di sekolah guru beasiswa. Kira sudah bawa? Ini je paling bawah. Okey, kita dah betul guys. Sudah tak ada rasa test. So, kalau tuan-tuan refresh balik Ini tu, pemulangan dah balik ada ni. rasa test. Okey. So, pengesahan ni semua kosong. Tak ada lagi result dia. Belum ada lagi tidak melepasi. Sebab tadi masa sebelum rehat tadi ramai panggil saya kenapa tak melepasi, kenapa tak melepasi. Saya pun pelik jugalah. Sepatutnya dia telah kosong tadi. So, tim saya dah buat pembetulan. So, boleh refresh, dia beri kosong lah. Cikgu klik apa tu? Pergi page tu. Ni, di depan. Depan. Depan mana? Depan mana? Maksudnya? Yang ini tercek chat. Yang depan tadi. Kan tekan ni, page ni. Oh, atas. Ni. Refresh dia. Okey, so kalau nak kosong Itu ni, dia boleh salah dia boleh. kemudian refresh balik yang Apa nak? tadi. Saya tidak tahu dia. Dipastikan dia kosong. Refresh. Oh, refresh kat sini yang bulat tu kan? Ni bulat. Saya tengok data ni saja ni. Okey. So kita dah kosong kan? So tak ada risau kan? Tadi saya sebelum mereka tadi ramai yang risau kenapa tak melepasi saya lihat tu kan? Okey. Yang tadi yang belum boleh tadi. Belum rehat. Peringkat guru. Okey, so untuk tindakan seterusnya adalah di peringkat JPN pegawai JPN atau harian. So yang ini saya akan tunjukkan untuk action JPN lah. So kuala JPN Sabah dan Sarawak akan tindakan. Dan lain-lain just tengok sahaja. Tapi daripada sini tuan boleh nampak. Boleh nampak markah untuk murid-murid yang tuan hantar tadi. Okey, masa tuan hantar, tuan memang tak nampak markah. Tapi kita cadangkan sebelum tuan nak isi, tuan boleh kira terlebih dahulu. Kalau nak tahu macam tu formula dia, tuan kena isi pada SPK lah. So basically kalau kiraan dia untuk pencapaian akademik 50 kan? 50. Tapi dia ikut tahun tingkatan juga. Okay, so untuk JPN, sama lah dengan JPN pada tingkat PKP. Okay, so first kali di JPN kita akan pakai statistik macam ni. Statistik dia mengikut daerah. So kita akan kira bilangan sekolah dalam daerah tersebut. Contoh kat sini bilangan sekolah untuk Pasir Utara
38 dan ada satu sekolah yang dah hantar. So beda lagi 37 sekolah yang belum hantar. Cuma dia daripada sini kita tak boleh over untuk nampak sekolah mana yang belum hantar, sekolah mana yang dah hantar. So yang ini nanti saya akan provide untuk JPM dalam bentuk laporan. So hari ini saya tak ada lagi, tapi nanti untuk operation ni saya akan berikan dalam bentuk laporan. So cikgu boleh lihat semua sekolah yang submit, semua sekolah yang okey, so dia statistik. Seterusnya dekat bahagian permohonan ni, so JPM boleh klik permohonan. So macam saya, kita guna JPM Johor. So kita akan nampak satu sekolah saja yang hantar lah. Sebab tadi kita test guna satu sekolah. Tapi macam Sarawak ada 22 permohonan kan. Kalau ikut cikgu sekolah kat sini ada 20. Yang dekat kapalan saya 23. 23 permohonan. So macam mana boleh terlebih 2 permohonan? 3 permohonan. Patutnya 20 yang Okay. Sebabnya ada cikgu yang hantar 2 kali. Dia tak mengaku dah. Tak apa-apa, dia tak ada masalah. Ini bukan kita punya usaha, ini boleh. Okay, walaupun cikgu hantar dah banyak kali, cuma tadi kan kalau ini saya tak galakkan. Bukan JPM, ini kita DPR bimbang. tapi walaupun kita hantar banyak kali itu, still sistem akan buat semakin dari segi markah. Yalah kalau sudah ini kalau kita sudah ini kalau boleh memang digalakkan. ini pun tidak saja kita bahas ini Kalau Sarawak kita ada 194 per sekolah. Anda ada 154 per sekolah. Dan ikut Jadi dua kan? Okey. Buat semua saya tekan kan? Kita nak digalakkan. Kalau ikut sistem boleh block sebenarnya. Tapi kita takut kita hantar. Ada lagi yang tiga sebab kita boleh hantar. Cumanya kat sekolah mungkin kami akan tengok balik. Kita akan grupkan dari negeri itulah. So supaya puan tak nampak permohonan banyak kali. Nanti kami akan tengok balik lah. jangan dia Tapi untuk hari ini kita tengok dulu. So sekarang ni dia ada satu permohonan. Kita JPN semak, JPN dia akan nampak ada mesyuarat dan juga bagi pelaku. So kalau sekolah tadi kata kenapa sekolah nak kena buat mesyuarat? Jawapannya mesyuarat kat sekolah memang wajib. So dekat JPN pun kena ada mesyuarat juga. Okay, kena ada mesyuarat juga. So JPN kena masukkan dalam mesyuarat dan juga pilih mesyuarat sama. Cuma nanti JPN ni, tadi cikgu hantarlah seberapa banyak apa murid yang cikgu nak hantar. Macam tadi sebelum rehat tadi saya ada buat soalan. So bila kita nampak tidak layak tadi tu, so cikgu tanya memang boleh hantar ke murid yang tak layak ni? Jawapan dia ya, memang cikgu-cikgu boleh hantar. Sebab tu tadi kalau awal tadi kita ada 67 orang murid. Okay, cikgu ada divide 10 orang murid yang layak. Tapi sebenarnya daripada 10 tu ada 8 je layak. Cikgu boleh hantar 10. Sebenarnya kalau ikutkan 67 tadi, kalau cikgu rajin nak masukkan bola pipi dia, 67 tu pun cikgu boleh hantar. Cumanya bila sampai dekat JPN ni, sistem akan kira mengikut dia punya markah. So markah ni kita akan kira dekat markah dia akan diambil kira berdasarkan tabel yang ini. Okay, so tabel yang ini dah mengatakan contoh untuk murid tingkatan 6 rendah, so 6 sel 1, sistem akan ambil markah peratus minimum 30 untuk pencapaian akademik dan markah minimum keseluruhan 65%. Okay, so maksud kat sini, kalau murid-murid kita hantar tadi itu, kalau pencapaian akademik dia lebih daripada 30%, dia baru satu kaki berjaya. Kita tengok pula secara keseluruhan. Kalau markah secara keseluruhan kita dah campur pencapaian akademik, dah campur latar keluarga, dah campur dengan kurikulum, lebih daripada 65% atau sama dengan 65%, baru ia dikatakan layak. Kalau contoh markah pencapaian akademik dia memang excellent 40%, tapi kita campur markah akademik 40, kita campur kurikulum dia kosong 40, kita campur latar belakang keluarga baru dapat 20, baru dapat 60. 40 kosong 20 60.
So dia tak lepas dekat situ. Jadi dia tidak layak. Okey, so untuk layak tidak layak dia akan berdasarkan tempoh ini lah. So harapnya yang ni tuan-tuan pun dah faham dah, tak aware untuk yang ni. Okey, jadi di JPN tak seperti tadi. Okey, daripada permohonan ni tadi, so tuan-tuan dah nampak ada 22-23 permohonan. Okey, dalam senarai ini sistem dah separatekan yang layak dan tidak layak. Okey, ada dua. So, first kita tengok dulu senarai layak mengikut ranking. Jadi, saya akan tukar nama dia jadi senarai layak mengikut pencapaian akademik. So, tadi saya hantar tadi ada 7. Kan, saya hantar 7. So, kita dapati daripada 7 tadi 6 orang sahaja yang duduk di sini. Seorang lagi tu dekat mana? Dekat situ. Situ. So, ikut JPN. JPN tak perlu, rasanya tak perlulah nak tengok yang layak tu dah kan. So semak dan layak saja. Tapi kalau JPN nak semak yang tak layak juga pun tak apa, tak ada masalah. Cumanya tak ada action untuk bawa yang tak layak kepada layak. Tak boleh. Okay, kita pun dah sediakan dalam Excel. So JPN boleh cetak dan boleh download dan cetak senarai murid yang dihantar oleh semua sekolah tadi. Yang layak dan tak layak ada dalam Excel tu. So kalau JPN nak semak guna Excel, so dalam Excel tu kita dapat pakai markah-markah ni. Macam ni lah. So dia ada 7 orang murid. 7 murid tadi. Berapa murid? Tahun tingkatan dia, nombor kat kenalan. Okay, markah pencapaian akademik, markah latar belakang keluarga, kurikulum, jumlah markah keseluruhan. Okay, so berdasarkan kita dah setkan dia yang layak ataupun tidak layak untuk pencapaian akademik. Jadi kat sekolah tak nampak, ada JPN sahaja yang nampak. Kalau di sekolah tak nampak, kira sendiri. Okay? So, hari tu saya sedang buat soalan. Bila JPN tengok senarai tu, ada 9 murid dia. Maka pencapaian akademik dia dah cantik, latar belakang keluarga pun cantik, tapi tak cukup untuk 65% tadi. So dia tanya saya kalau tambah 10 untuk kurikulum cukup dia dapat 65%. So macam mana nak tambah lagi 10 tu? Jawapan dia tak boleh tambah. Sebab dah sampai kat JPN memang tak boleh tambah. JPN tak boleh nak query untuk sekolah tambah atas sikit lagi pun tak boleh juga. Okay, so dia boleh kira dia kalau dah sampai ke JPN tak cukup lagi. So cuba untuk tahun depan. Jadi siapa yang mainkan peranan untuk lagi ini adalah guru juga. So siswa kena betul-betul lah. Cumanya kalau kata lah murid tu memang tak masuk ke kurikulum, tu tak payah lengkap. Tapi dia ada membawa dia langkah dekat situ. Okay, sama juga macam tadi awal-awal tadi, mesti latar belakang keluarga tu lah sebab dia 40% dekat situ. 40%, saya tak kata 40%. Tapi tinggi juga lah markah dia. Okay, so untuk JPN, so ni kita dah senaraikan yang layak dan juga yang tidak layak. So apa yang JPN perlu buat adalah pergi kepada mesyuarat. Sama macam guru beasiswa tadi, JPN akan create mesyuarat. Okay, maklumat dia sama, tambah mesyuarat. Okay, JPN pun kena masukkan minit mesyuarat juga.